Tak sabar nak raya lagu raya. Benda kan. Kita nyanyi lagu apa lah, ada kata lagu M Nasir lah. Lagu M Nasir satu hari di hari raya ke Ustaz? Nak raya juga kata. Hari ni nak nyanyi lagu keroncong boleh tak? Lagu keroncong Fazil. Apa ni Ustaz? Orang dah perut keroncong nak nyanyi lagu keroncong pula kan. Sajalah saya ni. Sebab sebenarnya ada ahli jemaah kita yang minta saya buat daripada lagu keroncong untuk Ana tu, tukarlah keroncong untuk An-Nur. Wah, cadangan yang membina, tetapi saya yang nak fikir. dia kadang-kadang ada benda yang kita boleh ni, kadang-kadang lirik tu pun kena ni juga. Sebab An-Nur dia saya kata tadi, dia nama Allah, nama Nabi, kena nama Quran, nama surah dia, jadi tak boleh nak kita nak fokuskan kepada surau sahaja. Jadi dan sebutan juga kadang-kadang bila kita nyanyi, kita tak boleh panjangkan An-Nur tu. Dia kena, dia tak boleh An-Nur, tak boleh macam tu. Kalau tak dia jadi adakah. Sebab tu tajuk surau ni taklah. Ada setengah tempat azan tu kita sajalah ingat diri saya juga. Jangan panjang Allahu Akbar tu. Allahu Akbar nak tajwid sangat. Allah. Wah. Kat depan tu adalah adakah. Adakah. Jadi adakah Allah Maha Besar? Sudah. Kan dah lain tu. Dah bukannya berlawanan maknanya. Baik kita nak, bolehlah, tak ada masalah, kita latihlah dulu. Kita pun ramai ustaz ni, kalau ni boleh test juga, betul ke ustaz saya baca, ataupun kalau dah terazan ke kita boleh tegurlah, jangan hentam kita anilah balik kan, jangan tak boleh panjang tu, dia jadi al, kan kita ada yang Quran tu al-an kan, ada satu dia kena panjang tu al tu. Jadi kalau an-nur pun jangan sebut an-nur, tak boleh. Kalau an-nur dengung tu tak apa, an-nur tu panjang tak apa. Boleh sajalah nak hilangkan tuan-tuan macam dah berseri-seri muka kan. Berseri-seri ngantuk kan, kita kena nyanyilah sebuah lagu keroncong lah. Boleh boleh tuan-tuan puan sikit je lah anak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada air pula. Bismillahirrahmanirrahim. Benarkah tiada bagiku ruang di hatimu untuk ku berdakwah, mengajak solat berjemaah, hadiri kuliah di hadapan guru. Kemana hilang ahli qaryah, surau An-Nur kita yang bercahaya, ataupun kita yang bersalah tidak mengajak mereka ke rumah Allah. An-Nur, 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 di mana kekuatan ummah asyik berpecah saja, satukan ukhuwah, ataupun kita yang berdosa ingkar perintah Allah pemberi cahaya. An-Nur, 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 tiada kusangka akhirnya terbuka hidayah kembali padanya. Nabi teladan semua, fahami Al-Quran, pembawa cahaya. An-Nur, An-Nur, An-Nur. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salim. Harap M Nasir dengar lah ni.
Boleh tak tuan-tuan puan sajalah nak hilangkan ngantuk dan sebagainya. Kita di bulan Ramadan ni, itulah saya kata tadi, An-Nur ni memang cahaya lah. Sekurang-kurangnya balik kita tahu apa An-Nur tu. Kalau ada kawan-kawan kita nama Nora pun kita tahulah. Oh, Nora ni cahaya kan. An-Nur tu mana nak tahu kan. Mudah-mudahan kita ambil berkat nama surah An-Nur kita ni kalau kita boleh cahaya-cahayakanlah. Okey. Kita teruskan sikit dengan pengajian. Tujuan kita belajar bahasa Al-Quran ni adalah untuk faham makna isi kandungan Al-Quran. Sekurang-kurangnya kalau imam baca di hadapan ataupun masa kita tadarus, kita fahamlah. Jangan main baca saja. Kalau boleh bacalah terjemahannya juga, dan yang paling penting fahamkanlah bahasa Arab tu. Okey, suratun Nur. Kan saya dah ulang banyak kali, dia panggil mudhaf ilaih. Suratun Nuri. Kenapa ri kat belakang tu? Dia punya tu mudhaf ilaih. Boleh tuan-tuan puan? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ni adalah kata sandaran. Mudhaf ilaih. Maknanya kata sandaran. Dia kena u dengan i kat belakang. Suratul Baqarati, Suratul Fatihati, Suratul Falaqi, Suratul Ikhlasi. U dengan i. Kalabul Malami. Tu boleh ingat kan? Yang kalabul malami tu ustaz boleh ingat. Kalabul dia tak sebut kenapa tak kalabul malamu? Kalabul malam itu yang cerita Piramli itulah Kan ada yang tak faham pula. Ustaz cerita apa ni kalabul malami? Itu cerita Piramli lah. Maknanya kelab malam dah. Kan tu kalabul malami. Kenapa Piramli dah ajar lama tak kalabal malam muka kan? Itu memang pattern dia. Pattern dia suratun Nuri. Sebab tu surau kita surau An-Nuri patutnya kalau ada baris. Surau Asy-Syakirin. Kenapa tak Asyakirun? Tak Asyakiron? Asy-Syakirin. Ki bawah tu. Jadi kalau tu suratun Nuri. Mudhaf ilaih dipanggil. Okey. Nurun. Apa maknanya? Nur lah kan? Cahaya lah. Ala. Allahumma salli ala Muhammad. Ni banyak kali selawat dah. Allahumma salli ala. Cahaya atas kan? Selawat atas Nabi Muhammad kan? Sallallahu alaihi wasallam. Nur ala nur. Kan? Okey. Saya ada nota kat belakang tu ditulis kata sendi ataupun preposition huruf jar ni akan membaris bawahkan hujung perkataan selepasnya. Tuan-tuan boleh nampak tak kenapa yang dia dah dari mula-mula tu nurun ala nurin pula? Apa ni Ustaz? Kejap nurun, kejap nurin. Kan? Ni makna yang mana pula? Tadi nurun, ni nurin kan? Ni yang mana pula ni kan? Maknanya sama tuan-tuan puan. Nur juga, cahaya juga. Tapi sebelum nurin tu ada perkataan ala. Bila ala dia huruf jar ataupun preposition ataupun kata sendi. Kata sendi ni atas, bawah, kepada, daripada kan. Dengan kita kan bismillah, bismillah. Bismillah kan. Kenapa mi kat ismi tu? Sebab ba tu adalah kata sendi. Dengan a'udzubillah kan. Billahi maknanya sebabkan kata sendi kat situ dia jadi nurun ala nurin. Itu yang kadang-kadang kejak hawariyun, kejak hawariyin, aliyun, eliyin tu kan. Kadang-kadang kenapa kejak muslimun, kejak muslimin Ustaz? Kan kita doa iftitah kan, kejak mukminin, mukminun. Maknanya sama, tetapi bila ada huruf jar ataupun preposition ataupun kata sendi sebelum tu dia akan membaris bawahkan hujung. Dapat ilmu tu jadilah hari ni. Oh patutlah kejak nurin, kejak nurun. Kan? Bukan nak menurun kan. Jadi tak apa. Yahdi, ya dekat depan tu adalah dia, maknanya Allah lah. Hada maknanya hidayah. Cakap Melayu pun hidayah juga. Cakap huda, hadi kat situ kan. Jadi hidayah Allah. Allah ni kalau tak tahu tak boleh lah kan. Li nurihi itu maknanya ada tiga perkataan dalam satu ada tiga perkataan lah dalam satu perkataan tu. Ada tiga makna. Li tu apa makna? Lillahi ta'ala apa? Untuk atau kerana nur tu tadi cahaya. Kenapa li nuri? Kenapa tak li nuru? Li nura? Sebab ada li kat depan tu. Li nurihi. Hi itu dia lah. Allah maafin. Itu kan hi itu dia jadi tahu juga. Patutnya li nurihu kan. Sebabkan ada li kat depan tu li nurihi. Kerana cahayanya ataupun untuk cahayanya. Dihidayahkan. Jadi Allah bagi kita ni berlapis-lapis cahayanya. Tak terang juga tak tahulah. Kan Allah bagi kita hidayah demi hidayah. Lepas buat maksiat pun hidayah lagi Allah bagi. Bertaubatlah, adalah orang mengingatkan kita, adalah berlaku-berlaku peristiwa supaya Allah ingatkan kita demi ingatan supaya kita jangan menyesal besok bila tiba-tiba alamak kita hari ni terkejut, tiba-tiba alamak aksiden meninggal, alamak sakit meninggal tanpa sebab kadang. Tanpa sebab, tanpa punca. Kenapa meninggal? Tak tahu. Baru baru borak tadi dengan dia, baru WhatsApp dengan dia. Kan? Jangan kita rasa macam itulah. Kita pun semalam panas, hujan.
Macam mana ni? Kan? Tak sempat nak angkat kain, jemuran. Kan? Dah hujan kan? Jadi tak ni kan. Menyesal pula tak angkat. Ingat panas lagi, kejap lagi lah angkat, kejap lagi kalah, perang hujan kan. Tengok, itu kejadian begitu pun kita dah tak boleh sangka apa nak berlaku. Apatah lagi kematian. Yang malaikat tengok di muka kita ni, nak mati lagi kejap kita tak kan. Kita takut kan kalau dia dah nampaklah malaikat tu memang penuh lagi surau ni rasanya. Kan? Memang penuh lagi. Tapi tak ada. Tapi Allah bagi cahaya demi cahaya, ada kasih sayang Allah kan. Jadi man ni tadi, man apa? Bukan nama kawan kita man ya. Man ni siapa? Sebab tu orang Arab dia takkan panggil kawan-kawan dia nama man. Kalau Sulaiman dia panggil man, dia tak dia macam tu. Sebab dia ada makna yang lain. Man ke min ke, dia akan jadi maknanya siapa. Ni kalau tak tahu, man rabbuka ajalah. Kita tanya dia. Man rabbuka ajalah, man nabiyuka. Kan? Jadi itu jelah kita boleh nak bagi faham je, nak bagi kan siapa Tuhan kamu, siapa nabi kamu kan. Itu soalan-soalan yang cepu emas lah. Semua orang patutnya boleh jawab lah. Tapi takut boleh jawab ke tak boleh jawab ke akhirat besok kan. Jadi yasha, kita biasa sebut insya-Allah, masya-Allah kan. Segalanya kehendak Allah kan. Sebenarnya mana cahaya demi cahaya tu atas kehendak Allah, tetapi kita kena berusaha mendapatkan cahaya tu. Jangan kita padamkan lampu-lampu yang Allah dah bagi kat kita. Kan kita ni kadang-kadang orang bagi hidayah, orang bagi nasihat, kita tak boleh terima teguran. Itu pun satu hal juga. Kan kita orang bagi nasihat, orang kadang-kadang dalam ni pun bukan orang tegur kita depan-depan, kadang-kadang dalam YouTube kan ustaz-ustaz bagi nasihat, hati kita tu tak boleh terima cahaya hidayah tu. Alah ustaz dia sembang dia pun sama. Bukan masalah dia pun sama tak sama, kita nak dengar cakap dia. Jangan tengok siapa yang bercakap, dengar apa yang dia cakap. Kan kalau kita tengok orang bercakap memanglah kita banyak dosa kan. Yang di depan ni pun cuma bacakan je apa yang ni kan. Jadi kalau ni pun dengar apa yang dicakap oleh ustaz tu, bukan tengok ya. Jadi kalau boleh kita inilah dalam bulan-bulan Ramadan ni pun kita bantulah orang-orang susah. Banyak lagi sahabat-sahabat kalau macam saya pergi ke tempat macam-macam orang susah ni kan. Jadi kita bantulah orang susah ni. Jangan bantu susahkan orang pula. Kita bantu orang susah. Ini bantu susahkan orang lagi. jadi inilah kan. Jadi kalau tu kita haraplah untuk Ramadan ni kita berpuasalah pada harga tu dan biasalah. Cuma